nak menyebut satu kes seorang anak muda yang educated, berumur 30 tahun, telah bekerja dengan seorang majikan. Pada satu masa dia membuat report polis jenayah terhadap majikannya. Polis tidak mengambil tindakan terhadap majikannya itu, menyebabkan beliau memfailkan saman sivil terhadap majikannya. Tetapi satu masa yang tidak lama, beberapa bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, beliau telah ditangkap. Kononnya memiliki dadah cannabis dan juga memiliki 2 pucuk pistol. Apabila dia nak masuk dalam keretanya, belum masuk lagi, kereta terletak tepi jalan, maka dia telah dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 39B dan juga dituduh di mahkamah memiliki 2 pucuk pistol tiruan di bawah Akta Senjata Api, menyebabkan beliau tidak dibenarkan untuk diberikan jaminan. Dalam hal ini, Ya Berhormat Pengerusi, saya ingin bertanya kepada Kementerian, dalam kes-kes yang faktanya menunjukkan seolah-olah tertuduh ini telah diperangkap ataupun di frame up, yang mana mahkamah menyatakan bahawa mahkamah boleh melihat fakta ini, itulah yang berlaku kerana dia menyaman seorang yang mempunyai kuasa, menyebabkan kemungkinan besar fakta menunjukkan dia di frame up, diperangkap, diperdaya. Jadi dalam keadaan-keadaan seumpama inilah beliau telah membuat permohonan di mahkamah supaya mahkamah mengkaji semula Seksyen 41B Akta Dadah Berbahaya yang dianggap tidak berperlembagaan, unconstitutional. Kes tersebut, Yang Berhormat Pengerusi, adalah pendakwa raya melawan Yusof Router. Inilah kesnya, yang mana dia diperdaya, yang dianggap diperdaya kerana telah memfailkan satu saman terhadap orang yang ada kuasa di dalam negara pada masa ini.